Apa khabar anak-anak Puteri Islam semua? Okay, insyaAllah untuk pagi ni kita akan memberikan sedikit taklimat mengenai cara untuk kita menyertai pertandingan video AI dan khususnya lah bertemakan agama ataupun dini lah. Okay, dan ini adalah satu program pertandingan di bawah Pergerakan Puteri Islam dan penyertaan ni adalah di peringkat sekolah. Cumanya untuk anak-anak, bila anak-anak dapat menonjolkan bakat dengan sangat baik dan hasil anak-anak tu memang berpotensi untuk kita masuk ke pertandingan lain, jadi ustazah sendiri akan lorongkan ataupun sebab dekat luar sana ada banyak pertandingan-pertandingan lain. Jadi daripada sinilah anak-anak akan dapat tunjukkan potensi yang ada dalam diri untuk diketengahkan ataupun untuk kita bawa lah ke peringkat pertandingan seterusnya. Okay, jadi saya harap semua dapat buat yang terbaik lah. Okay, jadi untuk visi kita sebenarnya Puteri Islam, kita nak lahirkan generasi digital dan dakwah. Yang mana kita nak buktikan Puteri Islam ni bukan saja berakhlak mulia tetapi celik teknologi. Dan lagi-lagi sekarang seiring dengan apa yang KPM harapkan dan dalam rancangan pendidikan Malaysia sendiri untuk melahirkan anak-anak ni memang akan ke arah fasih digital. Jadi kita nak kedepankan juga ilmu wahyu. Okay, macam mana kita dapat ketengahkan ilmu agama ni dengan inovasi AI ni untuk sampaikan mesej Islam tersebut lah. Okay, tema utama bagi pertandingan ni adalah teknologi memperkasa iman. Jadi sebenarnya terpulang nak guna aplikasi apa, tapi pelajar ataupun peserta perlu menghasilkan video pendek yang mengupas macam mana teknologi hari ini dapat jadi asbab pengukuhan akidah ataupun penyebaran kebaikan. Kan kita tunjuk pasal akhlak ataupun amar ma'ruf nahi munkar di media sosial. Jadi inilah yang kita akan perincikan lah, iaitu ada 5 subtema. Okay, yang anak-anak boleh pilih dan rasa macam mampu untuk buat. Kan kalau saya tengok tauhid dan cabaran generasi digital ataupun adab muslimah di media sosial, qadar dan qadar dalam kehidupan remaja, amar ma'ruf nahi munkar, macam mana cara Gen Z buat amar ma'ruf nahi munkar di media sosial, ataupun mungkin kisah inspirasi sahabiah. Okay, jadi boleh pilih benda yang paling mudah untuk anak-anak try explore dan insyaAllah lah bila kita dah belajar, kita dah tengok kan, kita akan lagi nampak lah. Okay, baik. Seterusnya, antara elemen wajib yang kita nak gariskan, okay, sebenarnya adalah at least guna sekurang-kurangnya menggunakan satu aplikasi kecerdasan buatan. Itu sahaja. Okay, dan terpulang sama ada dekat dalam tu nak ada suara latar ataupun AI animation ataupun music AI. Kan kadang-kadang ada orang dia buat gambar AI ke video, dia letak music AI tu kan guna Suno. Ataupun AI script, AI visual. Tapi kena at least ada sekurang-kurangnya ada satu penggunaan aplikasi AI lah. Okay. Dan daripada kandungan tersebut, kita perlulah ada disertai dengan Al-Quran atau hadis yang sahih dan relevan. Okay, yang ni kita boleh tambah sendiri saja, tak semestinya disebut. Kan kita boleh edit dekat video, tak semestinya video sepenuhnya AI. Dan akhlak, ada penerapan nilai murni dan adab Islam. Dan juga refleksi lah, apa kesimpulan atau pengajaran yang mendalam untuk penonton. Yang ni lah yang kita boleh masukkan di dalam prompt. Maksudnya bila kita nak sebut dekat dalam prompt, okay, saya percaya semua orang yang dalam ni dah biasa, dah tahu dah apa maksud prompt. Prompt tu adalah satu ayat yang kita nak tulis dekat dalam AI tu, dia nak suruh buat apa. Jadi kita boleh masukkan dan selitkan, kita sebutlah dalam storyboard kita nak
pastikan ada dalil ayat Quran atau hadis sahih, dan kemudian ada penerapan nilai murni dan adab Islam serta refleksi kesimpulan atau pengajaran yang mendalam untuk penonton hayati. Bila kita letak prompt ni, 3 perkara ini, dia akan menghasilkan storyboard yang sangat-sangat cantik lah. Ni Ustazah dah bagi clue dah macam mana cara untuk melaksanakan ataupun mencari ataupun menghasilkan sesebuah video tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada format penyertaan. Okey, kalau kita tengok format penyertaan, penyertaan adalah terdiri daripada dua kategori lah, iaitu individu dan juga berkumpulan. Dan berkumpulan ni Ustazah nak kalau boleh maksima adalah 4 orang. Jadi kalau kurang pun lagi bagus kan, lagilah 2-2 dapat buat. Maksudnya nak partner 2 orang ke, 3 orang ke, tapi paling ramai adalah 4 orang. Okay, cuma kalau boleh Ustazah nak sikit lah orang kat dalam satu kumpulan tu kan, supaya dia dapat dibahagikan dengan baik lah kan. Okay. Jadi siapa yang nak buat individu pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau rasa berat nak buat dengan partner, berkumpulan kan, kita boleh dah start tanya, kita boleh mula tanya dekat dalam grup, siapa yang nak cari partner kan, saya sikit-sikit nak cari partner, boleh kita buat. Okay, daripada sinilah kita dapat bina jaringan ukhuwah dengan senior ataupun junior. Okay. Dan kemudian teknikal, dari sudut teknikal, tempoh masa adalah 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit. Tapi kalau katakanlah sempat buat 1 minit ke beberapa saat ke, asalkan hantar saja, Ustazah tak ada masalah lah untuk memberikan maksudnya kita faham lah kan kita asrama, tapi sebaik-baiknya adalah durasi 3 hingga 5 minit lah. Untuk melayakkan diri yang memang betul-betul bagus lah. Dan bahasa dan teks, bahasa Melayu, bahasa Arab ataupun dua bahasa. Kalau nak buat bahasa Melayu saja tak ada masalah. Kalau ada bahasa Arab ataupun dua bahasa, lagilah bagus lah. Tapi buat je yang mudah-mudah, jangan rasa tertekan. Bila kita lagi pertama kali nak buat, biasa je ada kekurangan dan sebagainya. Tapi Ustazah nak tengok effort kamu, kreativiti kamu untuk menghasilkan video tersebut. Jadi jangan risau. Hantar je, walaupun kita rasa macam malu lah kan, ataupun hasil kita kurang memuaskan, tak apa, itu adalah proses belajar dan Ustazah sendiri akan nilai lah macam mana kan. Okey, dan syarat paparan akhir, bahagian akhir video mesti memaparkan maklumat berikut lah: nama kumpulan, peserta, senarai aplikasi AI yang digunakan serta sumber rujukan. Ini paling bagus lah kalau ada diselitkan kitab ke, laman web dan lain-lain. Itulah sedikit maklumat tentang kita punya penghasilan video AI. Jadi pastikan juga antara etika dan juga syariat Islam, aurat tu terpelihara, menutup aurat dengan sempurna dan menjaga adab muslimah kan. Kesahihannya, dilarang memanipulasi dalil Quran, hormat, tak ada hina individu, organisasi atau kaum, dan hak cipta. Kemudian ni kriteria pemarkahan dan memang 30% adalah daripada isi kandungan lah. Jadi buatlah yang terbaik. Ini adalah garis masa pertandingan. Tarikh tutup adalah pada hari raya nanti. Sebelum balik ke sekolah, kamu dikehendaki untuk menghantar video tersebut, dan 1 April iaitu Karnival Puteri kita akan umumkanlah pemenang tersebut. InsyaAllah hadiah lumayan menanti. Ini kita ada banyak peluang lah untuk menang sebenarnya sebab saya ada anugerah khas lagi. Jadi cara penghantaran, semua video yang telah siap hendaklah dihantar melalui aplikasi Telegram dan kena hantar terus pada Alisha Nazwa. Jadi file video tu boleh bagi tahulah dekat Alisha untuk penghantaran. Itu sahaja. Itu sahaja daripada Ustazah untuk taklimat ringkas tentang pertandingan.